Tengok sini. Kalau keadaan cooling coil macam ni, memang tak ada angin lah boleh tembus. Itu satu minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi punca angin blower tu kita tak rasa kat muka kita ni. Biasanya bila kita on speed 1, 2 tu kita dah rasa angin terkeluar kan. Tapi kali ni bila kita on sampai speed nombor 3, nombor 4 pun tak rasa angin keluar. Tapi dalam dashboard tu kita bunyi blower tu dah kuat dah meraung kan. Tapi kat luar angin tak rasa pun. Biasanya kalau kes macam ni, anda kena check pertama cabin filter dulu. Kalau cabin filter tu cantik, memang anda kena tengok anda punya cooling coil. Tengok sini. Kalau keadaan cooling coil macam ni, memang tak ada angin lah boleh tembus. Ni. Nak tahu kenapa cooling coil jadi macam ni? Sebab tak jaga cabin filter lah. Yang mana ada cabin filter, minta tolong bersihkan cabin filter sekerap mungkin. Yang tak ada cabin filter, tak boleh buat apa lah. Bila dia jadi macam ni, angin tak keluar. Bila anda jalan jauh lama, lepas tu aircon makin lama makin tak sejuk. Makin lama makin tak sejuk. Bila berhenti, matikan aircon, duduk sekejap, on balik, rasa sejuk balik. Lepas tu jalan lagi, makin lama makin tak sejuk. Berulang macam tu. Puncanya pun sebab cooling coil ni, salah satu puncanya sebab cooling coil kotor. Kenapa? Sebab belakang dia ni ada sensor, belakang cooling coil ada satu thermosensor ni. Tugas thermosensor ni untuk beri signal kepada kompresor kita, dah cukup sejuk ke belum? Belum sejuk. Jadi, dia kata kat kompresor, jalan lagi. Tapi lepas tu, dia kata, okey, dah cukup sejuk, dia akan beritahu kompresor, okey, cut. Tapi, kalau macam ni keadaan dia, angin tak boleh tembus, angin tak boleh tiup. Bila angin tak boleh tiup, sensor ni tak boleh baca. Bila dia tak boleh baca, dia akan bagi signal dekat kompresor, jalan lagi. Jalan sampai kita punya pipe ni beku. Bila pipe ni beku, memang tak boleh sejuk lah. Sebab tu saya kata tadi, pentingnya jaga cabin filter tadi. Supaya cooling coil kita tak kotor macam ni. Jadi, siapa yang ada masalah yang sama, masalah angin blower kurang, angin blower tak kuat ke, ataupun bila jalan makin jauh, aircon makin kurang sejuk, ceklah keadaan cooling coil. Kalau kotor macam ni, itulah punca dia. So, kalau kereta anda ada masalah aircon, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Post. Selamat hari ini, saya